Okey. Apakah penuntut yang nak ni kawan malu? Kalau kalau dalam mikro TC dia akan beritahu okey, saya sekian-sekian nama akan membuatkan komponen variasi rangsangan di mana tajuk saya ialah tajuk istinja dalam langkah yang kedua. Saya harap semua pelajar, kawan-kawan semua akan melihat teknik mikro TC untuk tajuk. Baru kawan-kawan boleh tahu nilai sebab nanti kawan akan komen. Macam ni dia akan buat kawan-kawan semua. Saya akan buat tajuk tayamum penutup yang mana penutup saya ni meniti semua meniti ada plus sosial. Okey, ulang lagi. Okey, kita lihat. Selesai kat tanya tadi kan? Ya. Yang buat tentang tak itu tadi. Ulang lah Sony. Saya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buat satu penutup contoh penutup iaitu tajuk tayamum yang mana objektifnya di sini yang mula itu murid mengetahui anggota-anggota tayamum. Okey. Yang kedua arah satu. Arah kedua murid dapat menyebut lafaz tayamum, niat tayamum. Right. Dan ketiga murid dapat mengaplikasikan tayamum itu daripada lafaz niat sampai akhir dalam Kehidupan syariat. Okey, murid semua pada hari murid sama sebut anggota tayamum. Ramai sebut boleh. Satu anggota pertama apa dia? Tangan. Kedua yang ketiga Tangan dan muka. Memang setik lah niat tiga. Rukunnya tiga. Okey, yang untuk okey, Ustaz Omar. Ya. Niat lafaz niat tayamum. Lafaz niat. Lepas Niat tayamum. nawaitu tayamum adaan lillahi ta'ala. Istibai fardu kifayah. Apa? Kifayah tak? Dah apa? Tak betul lah dia student lah. Dia bukan ustaz. Kalau dia tak ustaz. Adaan lillahi ta'ala. Nawaitu tayamum istiqbal solat. Lillahi ta'ala. Dia melembab. Karena Allah Ta'ala itu niat tayamum. Okey, mana kena? Okey. Untuk Ustaz Nazri pula boleh tunjukkan cara tayamum secara simulasi apa yang datang depan. Ikut lah Ustaz.